Manja. Alah. Special kita sahaja ada di sini. Belum masuk lagi dah ada jangan. Tu. Hati-hati dengan wolf. You cannot go to the crocodiles. Okay, let's go. Apa kita jalan tu? Tempat ni khas untuk family HS dengan Amma. Kita dah paparkan notis dekat Almaty Kazakhstan cakap ni Orang lain tak dibenarkan masuk, kita je. Alah, semua influencer Malaysia tak boleh buat macam ni. Oh, yang belakang dia tu alpaka kan? Tu meduda tu. Dia. Tu, bukan Yang belakang dia. Dia apa? Tengok tu, kita tengok tak? Oh my god, kameranya. Oh, the eagle. Apalah korang buat ni. Eagle. Kesian korang. Alah, apa? Biasa dia ni. No. Ada je tu. Hello? 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 Awak okey ke? Dah makan dah? Hi. Hello. Ya Allah, ya Tuhanku. Control. Zaki dia. Kat sokong. Pergi go. Okay. 1, 2, 3. Oh, diorang tengah makan. Kalau negara kita dia akan tanah pasir kan. Tengok, agak pasir. Agak salji. Pasir pula. Penuh salji dalam lori dia. So ini semua ni lah nak kena, inilah cabaran dia, salji lori tu. Sebelum kita nak balik, kita pergi dekat area zoo dia. So Zoo Almaty. Ada orang say hello. Hello. Oh yang tu say hello. Ada tu. So Zoo Almaty ni surprisingly kita pergi waktu winter lah. Nampak tak? Semua ni putih semua kan. Okay, so ada haiwan yang mereka terpaksa letakkan di dalam bilik yang tak tahan sejuk, mereka letakkan dalam bilik. Manakala yang boleh tahan sejuk, so mereka just lepaskan lah macam tu. Titik apa semua kan. So they have the category. Tapi view dia lawa lah. Nampak tak view dia? Macam dekat park kan. Dan satu benda yang best, tiket tak mahal. Tiket masuk dekat sini untuk orang dewasa is only dalam RM5-6. Untuk turis sekalipun RM5-6, kanak-kanak RM3 lebih kurang. Dan pada saya benda ni memang bagus lah kan. Dan kita dan tempat dia sangat bersih, sangat luas.
Kita pergi memang tak ramai orang sangat. Sebab waktu ni I don't know lah, mungkin bukan musim cuti sekolah untuk Kazakhstan. Binatang memang banyak. So depan saya ni ada signage lah. Ada boleh tengok giraffe, monkeys, burung-burung helang yang besar-besar, you know. So dia ada signage semua. Satu lagi benda kat sini, keluasan kat sini adalah 25 km. Hui, 25 km babe. Besar ni. Tadi dia ada offer macam bagi kan untuk kita orang. Kita orang ada 7 orang. So bagi tu dia offer dalam 10,000, dalam RM80. Tapi kita orang decide tu jalan-jalan sebab kita jalan lagi best. So sampai-sampai saya cakap ni, saya share lah footage gambar-gambar haiwan yang ada dekat sini, macam burung helang, burung besar. No, macam light ni might be dia akan frost. So maybe dalam hujung bulan ni dia akan start frozen. So nampak tak ice? Dia ice kat bawah ni, dia frozen lah. Tadi jumpalah kucing liar. Gemuk, segemuk-gemuknya. Tapi tak berani nak sentuh kan. Takut apa-apa jadi. Tapi kat sini kalau tengok dari segi kebersihan, haiwan-haiwan kat sini semua sangat terjaga. You boleh tengok yang ni, apa nama? Dia punya harimau, gemuk. Wolf dia, burung-burung dia. Sekejap lagi kita nak pergi ke area. Kita nak tengok monyet pula. Kita masuk dalam tu dulu lah. Dia orang dalam tu. Kita orang pergi 2 family je dengan my brother Amar. Kita orang dah kenal lama daripada Wafi dengan Sudais tak lahir lagi. So daripada mereka dah besar, umur dah 13 tahun. Ini first time kita trip bersama mereka. So kita nak pergi ke tengok something. Apa benda dah jumpa? Jom tengok. Extra info, bila kita berjalan time winter macam ni, number one is very important, kasut lah. Kasut sangat important. Kasut, make sure kasut yang memang anti-slip. Sebab anti-slip beli je lah kat Decathlon pun murah. Yang biasa murah. Tapi tengoklah yang tahan sejuk dengan juga anti-slip, tak mahal. That side. So lepas tu kena pakai long john, pakai nipis yang betul-betul extra warm dekat badan kita. Pakai sweater dan pakai down jacket. Tak perlu nak pakai sampai 5-10 helai. Lagi susah you nak berjalan. Okay, kat sini saya tak pakai glove. Tapi actually sejuk juga ni. Sejuk juga, tapi still boleh tahan lah. Now is about -5. Hari ni snow tak turun. Dia orang kat dalam tu. So tapi macam biasalah. Yang penting adalah kita punya pakaian. So hari ni kita nak masuk dekat area ada macam binatang-binatang buas sedikit. Dah dengar bunyi singa. Jadi kita pergi ke sana. Tapi kita masuk sana. No, we go over there. Why is the cat so big and orange? That cat, you see? The cat so... You don't want to see the predator? No, go inside. Yeah, you see that? Tak ada orang dah masuk dalam tu tadi. Okay. Kat sini kita menggunakan 3 bahasa. Sekejap bahasa Melayu, sekejap bahasa English, sekejap bahasa Russia. Wow. So macam budak ni dia cakap English lah. Dah macam student college sebab baju sama. Bila diorang sama, diorang dah lupa dah parents ni. Lupa parents. Kat sini bahasa dia bahasa ni lah. So terpulang pada you nak faham ke tak faham. Tak perlu nak menggunakan bahasa-bahasa yang kita nak setiap pelancong kena faham. English memang sangat jarang kat sini. So ini binatang-binatang saya rasa yang tak tahan sejuk. Besarnya landak dia. So ini Simba. Dia dah lompat dah tadi. Ni kita punya cikgu pengiring lah. Cikgu pengiring daripada SMK United Kingdom. Besar. Ada bear kat sini mah? Tak ada. So they have lions. Tengok lion ni besar. Ni saya tak sure lah lion ni sama ada dia tahan panas ke tak. What is crazy? Ini kita punya big boss. Kalau dia kata A mesti A. Zaki.
Tengok mana-mana. Dia dah big boss kita. Dia big boss kita. Kita kena ikut dia. Oh, that's a cheetah. Dia takut. Takkan dia takut. Ke dia main-main? Takkan cheetah takut turun ke bawah? Tak tahu. Tadi dia tidur. Allah. Dia macam mati. Sebab semua ni accepted. I think Dia kalau macam ni dia memang nak perhatian. Dia kan cat. Can't hug you. Manja ni. Dia mesti kena selamat dekat kawasan ni. Dia kena selamat ni. Kaki dia sesat. Usia dia. Dia nak kalau macam ni, dia nak sokok-sokok perut dia. Sian dia tak ada dia. Daddy kalau dengan Raiwan mesti macam tu dia. Yang kita dia datang tak? Tak. Dia pergi kat Daddy je. Oh. Jadi Daddy bawa abang makan. Bawa tak Daddy? Daddy bawa abang makan. Tak, dia pergi kat Daddy. I feel so sad to leave him. Oh, alah. Oh my god. Sian dia. She's so friendly. Exactly. I feel so sad to How do you call it? Cacat tu, dia bukan feel so bad. Oh, he's going to. He's not friendly. makan. Zaki. Zaki. Assalamualaikum. Allah, dia maksud dia dah dikasih. Kalau macam ni. Kalau negara luar, kalau tu dia dikasih kan. Sebelah kanan ada bebek lagi tak ada tengok. Oh, you so cute. Oh, you so cute. Tengok belakang dia je. Oh, gosok satu juga. Bye-bye. Nanti saya kat sini dah satu video.